وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya Cikgu Wani dalam slot resensi buku di saluran YouTube Muallim Hazar. Hari ini kita menyelusuri karya epik yang membawa pembaca ke sempadan antara mimpi dan realiti, iaitu Anding Ayangan tulisan novelis thriller nombor 1 Malaysia saudara Ramli Awang Mursyid. Kisah bermula apabila Nyian, seorang wanita yang pernah hilang di laut selama 10 tahun, ditemui semula, namun dengan ingatan yang terputus-putus. Di sebalik trauma dan misteri hidupnya, dia mula menceritakan tentang sebuah dunia dongeng yang disebut sebagai Anding Ayangan, sebuah kerajaan mistik yang terperangkap antara dua alam. Dalam dunia itu, perang, dendam dan cinta bersilang dalam satu sumpah purba. Kerajaan Ayangan gagal mengawal Anding selama 200 tahun dan pertikaian itu menjelma menjadi peperangan tanpa akhir. Di tengah kekacauan, hadir kisah cinta yang menggetarkan yang menjadikan konflik semakin sengit dan penuh rahsia. Ramli Awang Mursyid sekali lagi menunjukkan kehebatan naratifnya mencipta dunia fantasi yang hidup dengan rasa realiti. Watak-wataknya seperti pengembara yang mengejar bayang di mana mimpi dan kenyataan saling bertindih. Anding Ayangan bukan sekadar thriller, tetapi kisah tentang perjuangan jiwa, tentang cinta yang melangkaui logik, dan tentang sumpah yang menjerat takdir manusia. Dengan adunan konflik, dongeng dan aksi, novel ini mengajak kita menyelami dunia dark dream ciptaan saudara Ramli, mana setiap helaian membawa kita ke dimensi baru imajinasi dan keinsafan. Saya Cikgu Wani dan inilah Anding Ayangan, sebuah kisah yang membuatkan kita tertanya-tanya, adakah ini hanya mimpi atau dunia yang benar-benar wujud? Sekian dulu dari saya, jumpa lagi dalam resensi buku seterusnya hanya di saluran YouTube Muallim Hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Hazar, inspirasi kita semua, ilmu di semai cahaya menyinar. Di layar YouTube membawa hikmah, setiap video membawa sinar. Dengan suara tenang jelas